kongsi dengan korang beberapa bukti yang telah dikongsi oleh Najib semasa kes ini disiasat dan juga semasa kes ini dibicarakan di peringkat mahkamah, okey? Dan benda ni aku nak kongsi dengan korang sebab apa? Sebab masih ada lagi orang-orang yang percaya tentang perkara ni walaupun telah dibuktikan bersebaliknya daripada mahkamah, okey? So kalau kau ikuti kes 1MDB ni daripada tahun 2016 daripada 2017 kau tahu bahawasanya ada banyak gila pembelaan Najib yang digunakan sekarang sebenarnya telah dipetik oleh Najib daripada dulu lagi. Antara benda-benda yang paling famous adalah berkenaan dengan bahawasanya dia tidak mengenali Jolo yang pertama, dan nombor dua bahawasanya dia tidak tahu tentang aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam akaun dia sendiri, dan nombor tiga bahawasanya duit-duit yang dia terima ni merupakan sah 100% adalah satu bentuk charity ataupun donation, okey? Yang pertama berkenaan dengan bahawasanya BS dia dikatakan yang Jolo ni dengan dia memang tak mengenali each other. Mahkamah mendapat tahu melalui siasatan daripada pihak SPRM dan pihak-pihak yang terlibat. Mahkamah menyatakan bahawasanya memang ada bukti gambar, video dan bermacam-macam lagi keterangan saksi untuk membuktikan memang Jolo dengan GB memang ada personal affinity, personal relationship dan mereka mengenali each other at all times. Okay, so maknanya pembelaan dia, all the PS dia cakap dia tak kenal Jolo ni siapa, Jolo ni bukan wakil daripada dia. Semuanya merupakan satu perkara yang sahaja. Dan nombor dua, bahawasanya dikatakan memang duit ini semuanya adalah duit dalam bentuk charity, dalam bentuk donation, bukan dalam bentuk suapan, bukan dalam bentuk rasuah ataupun benda-benda yang illegal. Basically, mahkamah mendapat tahu daripada siasatan SPRM juga, pertama sekali segala surat menyurat yang Najib produce untuk mengesahkan bahawasanya memang duit ini merupakan duit donation telah pun disiasat oleh pihak SPRM, okey? So pihak SPRM dah pergi ke kerajaan Arab Saudi dan untuk mendapatkan verifikasi, tetapi malangnya tidak ada mana-mana pihak yang memberi verifikasi bahawa duit itu dimasukkan atas tujuan untuk donation, okey? Dan selain daripada itu, dakwaan Najib bahawasanya orang yang ada dalam interview muka Pak Arab tu yang katakan orang yang telah memberikan duit ini merupakan wakil daripada Royals Arab Saudi merupakan satu dakwaan yang tidak benar. Sebab apa? Basically Najib tak boleh bawa mana-mana saksi ataupun mana-mana bahan bukti untuk mengesahkan memang orang ini datang daripada kerajaan Royal Arab Saudi dan orang ini memang beri duit itu akibat daripada donation ataupun charity, okey? Dan nombor tiga, bahawasanya pada saat tahu tak tahu pun apa yang berlaku kepada akaun peribadi dia, tak ada kawalan kepada apa-apa transaksi yang berlaku dalam akaun peribadi dia. Basically this BS was called out by the court, okey? So mengikut daripada Y. Collins mengatakan bahawasanya the fact that kau ni merupakan seorang Perdana Menteri yang mempunyai otak yang cerdik, yang mempunyai segala expertise yang kau patut ada untuk menjadi seorang PM, takkanlah kau tak ada langsung tergerak hati dan kawalan kepada akaun peribadi kau. Alasan untuk katakan bahawasanya pada setiap masa pegawai-pegawai kau yang ada kawalan kepada akaun ni, maka segala apa yang berlaku dalam akaun tu bukan tanggungjawab kau, merupakan satu pembelaan yang lemah dan merupakan satu pembelaan tidak boleh diterima. So maka dengan itu kita dah boleh cakap dengan terang dan nyata dan secara confidentnya ramai orang dah call out this daripada tahun 2018 lagi. So kepada orang-orang yang masih fanatik, kepada orang-orang yang masih taksub lagi, aku jemput untuk korang masuklah ruangan komen aku untuk menyatakan hujah-hujah korang, untuk kita adakan perbincangan akademik, bukan untuk kita bergaduh, tetapi sama-samalah kita menimba ilmu, okey? So sekiranya korang belum follow aku, seperti biasa aku minta korang follow aku. Kalau korang ada soalan, jangan lupa drop komen. Kalau korang suka video ni, which aku tahu korang suka, aku minta korang repost, aku minta korang like, aku minta korang share, okey? Assalamualaikum. Okey, itulah dia sikit sebanyak yang diberitahu oleh lawyer ni. Saya pun lupa nama dia siapa. Okey, bermakna kat sini bukti tu, evidence tu hendaklah clear. Walaupun dakwaan daripada lawyer Datuk Seri Najib mengatakan daripada wakil yang bernama tu datang atau dia sebagai saksi tak boleh diterima. Maknanya kat sini dia nak ada satu surat, dokumen yang betul-betul verify untuk yang mengatakan duit itu adalah duit derma yang maksudnya
Kalau ikut dari segi apa yang dicakapkan oleh lawyer ni, maknanya benda yang dibentangkan oleh pendakwaan bukan pendakwaan, maksud saya ni peguam bela Datuk Seri Najib ni tak lengkap lah. Tak lengkap ataupun meragui mahkamah, ataupun mahkamah tak berjaya untuk membuktikan. Itulah cerita dia. Saya ni bodoh je lah, tak apalah. Kalau ada yang nak kata sebaliknya, terpulang. Yelah, kita macam saya cakap, tak apalah kalau betul, bukan. Maksud saya macam ni, kalau kita tanya lawyer ni, yang lawyer yang saya bagi up video ni, tanya lawyer tu. Okey, itu saja saya nak sampaikan. Okey, harap semua fikir-fikirlah. Kita ni atas pagar ni, fikir-fikirlah. Okey semua. Dan saya ucapkan selamat malam. Bye.